Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Hari ini hari Rabu 4 Februari dan kita akan menganalisis carta euro serta pound British untuk mengenal pasti potensi hala tuju pasaran. Semalam tekanan ke atas sematuang Eropah dan pound British semakin reda apabila permintaan terhadap dolar Amerika Syarikat yang mencatatkan kenaikan sejak beberapa hari lalu mula pudar. Jelas kelihatan pasaran sedang bersedia untuk satu pembetulan kecil. Tidak lama lagi akan dapat dilihat sama ada pihak penjual masih menguasai pasaran atau pihak pembeli akan menolak harga lebih tinggi, terutamanya mengambil kira cabaran berterusan yang dihadapi ekonomi Amerika Syarikat termasuk tindakan Presiden Donald Trump dan pentadbirannya. Walaupun kalender hari Selasa sepatutnya memuatkan data pasaran buruh, laporan tersebut tidak diterbitkan. Dalam masa yang sama, dilaporkan Trump telah menandatangani rang undang-undang pembiayaan bagi menamatkan penutupan sebahagian kerajaan yang bermula pada hari Sabtu. Namun pasaran hampir tidak memberikan reaksi terhadap berita ini dengan dolar kekal tidak mendapat perhatian daripada pembeli. Sebaliknya, peserta pasaran menumpukan perhatian kepada kenyataan Pegawai Rizab Persekutuan Thomas Barkin yang menyatakan bahawa pemotongan kadar faedah tahun lalu telah menyokong pasaran buruh Amerika Syarikat dan kini masanya untuk kembali memberi fokus kepada inflasi. Ini menunjukkan semakin ramai pembuat dasar cenderung menyokong penangguhan perubahan kadar faedah dalam masa terdekat. Sebaliknya, Gubernur Rizab Persekutuan Stephen Miran baru-baru ini menyatakan bahawa Fed perlu menurunkan kadar faedah sekurang-kurangnya 1% tahun ini. Kenyataan ini tidak mengejutkan memandangkan beliau sering membuat pandangan sedemikian. Beralih kepada kalender makroekonomi hari ini, tumpuan diberikan kepada beberapa laporan berkaitan aktiviti sektor perkhidmatan. PMI perkhidmatan zon euro dijangka kekal selesa di atas paras 50 mata pada 51.9, manakala indeks komposit diramalkan pada 51.5. PMI perkhidmatan United Kingdom dianggarkan pada 54.3 bagi Januari, mencerminkan aktiviti yang kukuh dan berpotensi menyokong pertumbuhan ekonomi yang amat diperlukan Britain ketika ini. PMI Composite United Kingdom pula diramalkan pada 53.9, satu lagi petanda positif. Selain itu, pasaran akan memberi perhatian kepada data pertumbuhan harga pengguna di zon euro. Ahli ekonomi meramalkan kadar inflasi Januari zon euro pada 1.8%, dengan inflasi teras pada 2.2%. Memandangkan sasaran Bank Pusat Eropah adalah 2%, sudah timbul perbincangan bahawa pengukuhan euro yang ketara boleh memberi kesan deflasi sekaligus membantu meredakan inflasi dengan lebih lanjut. Pedagang juga akan memerhati data harga pengeluar zon euro yang dijangka menyusut sebanyak 0.3% pada Disember. Bagi statistik Amerika Syarikat pula, kalender memaparkan laporan ADP Employment Change dengan pekerjaan sektor swasta Amerika Syarikat dijangka meningkat sebanyak 48,000. Di samping itu, PMI perkhidmatan Amerika Syarikat diramalkan pada 53.5, menurun daripada 54.4. Bacaan yang lebih lemah daripada jangkaan boleh memberi tekanan menurun kepada dolar dan merangsang kenaikan yang seterusnya bagi euro dan pound British. Kini kita beralih kepada analisis teknikal. Carta euro US dollar pada rangka masa 1 jam menunjukkan bahawa false breakout pada paras 1.1827 akan menghasilkan isyarat pembelian dengan euro berpotensi meningkat ke 1.1868. Penembusan dan pengukuhan di atas paras ini mensasarkan 1.1908 dan boleh membuka laluan sehingga ke 1.1948. Pada kawasan tersebut, penjualan di rebound wajar dipertimbangkan dengan sasaran pembetulan intraday sekitar 30 sehingga 35 pips. Penjualan di paras 1.1868 dan 1.1908 hanya sesuai sekiranya berlaku false breakout. Pembelian juga boleh dipertimbangkan sekiranya berlaku false breakout pada 1.1782 atau ketika rebound di 1.1741 sekiranya data zon euro mengecewakan dengan sasaran pergerakan sekitar 30 sehingga 35 pips. Bagi pound British pula, false breakout pada paras 1.3737 dalam keadaan data United Kingdom yang lemah boleh menghasilkan isyarat penjualan
Pembelian adalah lebih relevan di kawasan 1.3677 sekiranya statistik mengecewakan dan pembeli mula masuk di zon tersebut. Selain itu, para 1.3677 menandakan titik tengah julat mendata di mana sterling berpotensi terperangkat dalam jangka masa terdekat. False breakout pada 1.3627 juga boleh menawarkan peluang pembelian. Pembelian di rebound boleh dipertimbangkan di 1.3593 dengan jangkaan pergerakan sekitar 30 sehingga 35 pips. Penjualan pula lebih wajar dipertimbangkan sekiranya berlaku false breakout pada 1.3784 atau di rebound di 1.3843 berhampiran paras tertinggi sebulan dengan sasaran pergerakan sekitar 35 sehingga 40 pips. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi.